juga diimbangkan antara ilmu dan penemuan moden untuk digunakan dalam mentarjihkan ataupun memilih pandangan-pandangan ulama apabila berlakunya khilaf. Ini juga digunakan oleh Qardawi dalam beberapa fatwa dia. Umpamanya macam khitan perempuan. Kita tahu dalam masalah khitan lelaki ni, khitan lelaki ni boleh saya katakan kebanyakan ulama, seluruh ulama mengatakan ia dituntut. Cuma perbezaan pandangan dalam kalangan mereka, ada yang mengatakan ia wajib, ada mengatakan ia sunnah untuk khitan lelaki. Tetapi untuk khitan perempuan, ada yang mengatakan ia wajib, ada mengatakan ia sunat, ada yang mengatakan ia harus, ada yang mengatakan ia satu penghormatan, satu perbuatan yang dihormati pada zaman tersebut. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama. Kan, kami waktu nak keluarkan fatwa perlih tentang khitan perempuan ni pun, kita terpaksa panggil pakar sakit puan. Dan kita panggil pakar sakit puan perempuan, supaya dia boleh hurai kat kita. Kan? Macam mana khitan perempuan ni? Kan? Pakar yang kita panggil tu pun, dia hurai kat kita lah. Dia kata, kalau lelaki ni, kita tahu nak potong yang mana. Kalau perempuan ni, dia kata, kami pakar ni pun kami tak tahu nak potong yang mana. Dia kata, ada kawan-kawan saya doktor, dekat klinik-klinik ni, kalau orang Melayu bawa anak perempuan untuk dikhitankan, doktor-doktor ni hanya torih bagi luka sikit je. Lepas tu charge bayaran. Kata macam, macam tu je. Dia kata, macam tu lah. Sebab apa? Sebab dia kata, doktor-doktor ni pun, kadang-kadang dia orang takut. Pertama, takut juga nak potong lebih-lebih ni. Takut mudarat. Yang kedua, dia kata, kalau dia orang tak torih bagi luka, takut-takut nanti mak bapak tak puas hati, dia pergi bawa dekat bidan. Takut bidan potong tak betul. Rosak budak tu. Rosak anggota budak tu. Jadi ia akan memudaratkan. Ini disebut oleh doktor pakar masa tu. Kami panggil Muslim pula, Muslimah. Muslimah. Dan insya-Allah kita tengok dia pun seorang Muslimah yang baik lah. Dan dia hurai pada kami. Dia kata macam doktor-doktor ni pun, dia kata, yalah, kita pun tak tahu nak potong apa. Sebab tidak ada kajian moden. Sebab tu Syekh Al-Qardawi mengatakan, dalam masalah khitan perempuan ni, kembali kepada penemuan sains moden hari ni. Yang tak benarkan dipotong secara keseluruhan. Sebab di Afrika dulu, ada satu istilah dipanggil khitan Fir'auni. Al-khitan al-Fir'auni. Khitan Fir'auni ni, dia potong habis semua. Dia potong habis semua sampai tak tinggal apa lah. Sampai hilang, rosak alat perempuan ni. Dan ia merupakan satu kezaliman. Sebab itu dalam hadis, walaupun ada perbezaan pandangan sikit dalam masalah status hadis ni, tapi disebutkan oleh para ulama ketika membicarakan tentang khitan perempuan ni, disebut la tunhiki. Jangan bagi habis. Jangan potong bagi habis. Kerana ia akan merosakkan. Ia akan memudaratkan perempuan ni. Sebab perempuan ni akan menikah. Kan dia ada keperluan dia. Dia ada nafsu dia yang perlu diuruskan secara halal. Maka Syekh Al-Qardawi lebih cenderung kepada pendapat Hambali yang mengatakan ia bukanlah sesuatu yang wajib untuk orang perempuan, tetapi ia adalah satu kemuliaan sahaja. Ia adalah satu kemuliaan. Siapa nak buat, buat. Siapa tak nak buat pun tak apa. Siapa tak nak buat untuk anak dia pun tak apa. Kerana ia tidak ada satu dalil pun untuk orang perempuan ni yang Nabi SAW wajibkan ke atas mereka ataupun tuntut ke atas mereka. Hadis yang paling sahih dalam masalah ni ialah hadis yang mengatakan idza jawazal khitanul khitana faqad wajabal ghusl, ataupun dalam riwayat yang disebut idzal taqal khitanan faqad wajabal ghusl. Atau kama qala, yang mana Nabi SAW bersabda, apabila anggota berkhitan telah bertemu dengan anggota yang berkhitan, ataupun apabila anggota berkhitan telah melangkaui anggota berkhitan yang lain, maka wajib mandi. Maksud anggota khitan suami dan anggota khitan isteri, apabila bertemu maka wajib mandi. Dia kata itu tidak menunjukkan satu kewajipan, tetapi ia hanya menceritakan tentang apa yang berlaku di zaman tu. Yang berlaku di zaman Nabi SAW ialah orang perempuan pada ketika itu berkhitan, tetapi tidak sampai kepada tahap wajib.